Amalan ini dikenali sebagai doa membuka aura wajah. Jika diamalkan secara rutin, insya-Allah wajah awak akan kelihatan lebih cerah, lebih tenang dan mempunyai daya tarikan semula jadi. Orang yang melihat awak juga akan merasa senang dan selesa berada dekat dengan awak. Caranya sangat mudah. Pertama, lakukan wudu seperti biasa dengan penuh khusyuk. Niatkan dalam hati supaya Allah membersihkan bukan sahaja tubuh awak tetapi juga hati dan aura diri awak. Selepas selesai berwudu, bacakan doa ini. Bismillahi nurullahi nur Muhammad. Bacakan sebanyak 3 kali dan sebaiknya dalam satu tarikan nafas sambil menghayati maknanya. Amalkan doa ini setiap kali selesai berwudu, sama ada sebelum solat atau ketika hendak melakukan sesuatu urusan penting. Jika awak istiqamah mengamalkannya, insya-Allah wajah awak akan kelihatan semakin berseri, menenangkan hati orang yang memandang dan memancarkan aura yang memikat. Kalau awak ingin wajah yang berseri dan aura yang lebih kuat, cuba amalkan doa ini setiap hari. Dan jika awak percaya setiap kebaikan datang dengan izin Allah, tuliskan amin di ruangan komen. Semoga aura wajah kita semua semakin berseri dan membawa kebaikan.